Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Abang KSM dan semua pendengar Kisah Seram Malaysia. Nama saya Naufal Razin bang. Abang boleh panggil saya Naufal aja. Dan cerita yang saya nak ceritakan ni jadi tahun lepas tau bang. Masa tu saya baru beberapa bulan aja kerja dekat KL. Keluarga semua masih duduk dekat Kuantan. Biasanya bang, kalau saya balik kampung ni, saya akan usahalah sedaya upaya untuk nak balik siang. Sebab siang ni kita rasa lagi selamat. Atas jalan tu pun ramai kereta, jalan pun terang. Kalau jadi apa-apa, senang nak minta tolong. Tapi malam yang satu ni buat saya silap sikit tau bang. Saya balik dah lewat malam. Kononnya nak elakkan jam, nak cepat sampai lagi tu. Malam tu saya tak drive seorang. Saya ajak 2 orang kawan serumah ikut sekali. Seorang tu nama Farid, yang seorang lagi nama dia Imran. Kami bertolak daripada Kuantan tu lebih kurang pukul 11.30 malam. Sebelum naik highway ni, kita orang dah siap-siap dulu bang. Dah singgah makan, dah minum kopi apa semua kan. Masing-masing masa tu memang confident lah, memang takkan mengantuk. So, awal-awal tu semuanya okey je. Lepas lebih kurang sejam kami memandu, kami dah makin dekat dengan kawasan Karak tau. Masa tu, saya mula perasan suasana dah berubah. Jalan depan nampak dah berkabus-kabus, jalan pun dah makin sunyi. Dalam hati saya ni dah mula terlintas. Alamak, dah nak masuk kawasan Karak dah ni. Macam itulah kan bang. Nama Karak sendiri tu pun dah buatkan orang teringat macam-macam cerita. Tapi masa tu sebab kita bertiga dengan kawan kan, saya buat tak tahu je lah. Farid ada kat sebelah ni, tengah sibuk dengan phone dia kan, update mesej dengan awek lah itulah ini. Yang Imran dekat belakang ni dah landing dah pejam mata dah. Dan tiba-tiba tengah saya memandu tu, jauh nun kat depan tu, dekat lorong sebelah kiri tu, saya nampak ada satu kenderaan tau. Lampu belakang dia malap sangat. Kita ni dah makin lama makin dekat dengan kenderaan tu. Saya tengok betul-betul, la ilaha illallah, rupa-rupanya van putih. Dan bila dah dekat lagi bang, saya nampak jelas bentuk dia. Ui, itu van jenazah tau bang. Jenis yang dah nampak lama sangat tau. Cat putih dah pudar, bawah pintu tu nampak dah berkarat-karat. Dan macam biasalah kan, dekat pintu cermin belakang